sejahtera semua. Pada pagi ini, saya ingin berkongsi tentang topik minda sihat. Hadirin sekalian, seringkali kita hanya fokus kepada kesihatan fizikal, bersenam, makan makanan berkhasiat. Namun lupa bahawa minda yang sihat adalah akar kepada kehidupan yang bahagia. Minda yang sihat bukan bermakna kita tidak pernah berasa sedih, takut atau stres. Sebaliknya, ia bermaksud kita perlu menguruskan emosi, menangani tekanan dan berfikir dengan jelas. Terutamanya dalam menemui cabaran tugasan atau pelajaran. Bagaimanakah kita boleh memupuk minda yang sihat dari awal pagi? Marilah kita amalkan 3 konsep ini. Yang pertama, positif. Mulakan hari kita dengan niat yang baik, senyuman dan minda yang positif. Katakan pada diri, hari ini saya akan lakukan yang terbaik. Yang kedua, apresiasi diri. Sedarilah bahawa setiap cabaran tidak perlu dipikul sendirian. Kalau rasa terbeban, luahkan dengan rakan, guru bimbingan dan kaunseling kita. Yang ketiga, syukur dan ikhlas. Mulakan hari kita dengan doa dan rasa syukur. Hargai sekecil-kecil perkara kita ada hari ini. Marilah kita buatkan 2 aktiviti bersama-sama. Sila tegakkan badan semua. Teknik yang pertama ialah regangan bahu. Sila letakkan 2 tangan di sisi. Seterusnya, tarik nafas dalam-dalam sambil angkat bahu sampai ke telinga. Cuba sampai ke telinga. Tahan dan hembus. Okey, mari kita cuba sekali lagi. Tangan di sisi. Seterusnya, tarik nafas dalam-dalam. Tahan dan hembus. Okey. Teknik yang kedua ialah pernafasan dalam, deep breathing. Sila letakkan 1 tangan di dada. Seterusnya, tarik nafas dalam-dalam melalui hidung dalam kiraan 1, 2, 3, 4. Tahan dan hembus. Okey, mari kita cuba sekali lagi. Tangan di dada. Seterusnya, tarik nafas dalam-dalam 1, 2, 3, 4. Tahan dan hembus. Baik, okey. Badan kita rasa lebih lapang, tenang dan bersedia untuk fokus, bukan? Hanya memerlukan 2 hingga 3 minit sahaja untuk kita mengembalikan kesegaran minda kita. Kawan-kawan, ingatlah, emosi sejahtera membawa hidup bahagia. Sekian, terima kasih.